fitnah. Allah hak ninggak. Nah, lagu mana? Dalam surah Taubah duk ayat cara orang munafik kata law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Hei Muhammad, kalau puak tu gi perang sekali ngamung lah, kalau puak tu maknanya orang munafik keluar untuk nak pergi perang dengan bersama dengan kamu, mazadukum illa khabala, mereka tidak akan menambahkan kepada kamu kecuali kemusnahan. Khabala makna ความเสียหาย ถ้าพวกเขาเนี่ยร่วมทำสงครามพร้อมกับท่านพร้อมกับเจ้านี่ก็พวกเขาก็ไม่ได้เพิ่มพูนอะไรเลยนอกจากความเสียหายชาวกาเฟรวะลาอูฎอูคิลาลกุมyabghunakumul fitnah. Sini ini dalam kitab fitnah. Di sini makna apa? Wala awda'u khilalakum, dan mereka akan ambil peluang, ฉวยโอกาสในการที่จะสร้างความแตกแยกในกลุ่มของพวกท่าน yabghunakumul fitnah, mereka nak fitnah. Puak mung tu pecah belah, gidok sang kau lu sini, sang kau lu di sini, cocok gi mari, siapa kau huru-hara ngari. Hani apa nama tu khijar nama tu? Maknanya fitnah di sini ialah menghuru-hara, mengkacau belaukan apa dia keadaan. Nah, Allah tak ada arah sungguh. Tengok di sini, kalau tengok berita-berita hak ni Quran ni ayat hak sungguh. Lagu mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk menghadapi puak-puak musyrikin, puak-puak munafik daripada dalai apa semua ni. Learning pun umat Islam duduk menghadapi dengan golongan ni supa. Cuma kita nampak tak nampak, mong ห็น หรือว่ามองไม่เห็น ni lan. Nah, tu dia. Pentingnya yabghunakumul fitnah, nak pada fitnah tu. Nah, fitnah di sini bukan makna coba, tapi fitnah di sini maknanya nak kepada perselisihan, nak manusia tu pecah belah. Itu juga dikatakan fitnah. Yang ke-10 makna al-junun, makna gila, sesak akal. Dalam surah apa dia? Surah Al-Qalam, bi ayyikumul maftun. Tak itu kan? Fasatubsiru wa yubsirun. Hei Nabi Muhammad, mu akan nampak dan puak demo tu pun akan nampak. Bi ayyikumul maftun, siapa hak gila sungguhnya. Karena pada masa Nabi Mekah kan, apa dia puak-puak kafir kata Nabi Muhammad gila, mereng, sesak akal dah ni. Nah, jadi orang pasal jenis gila rok bamu, gila babi. Gila babi lagu mana? Koh tu segar, bodok dia jadi selok. Nah, Nabi Muhammad dia ada juga lagu tu. Lagu mana? Kerana wahyu turun, tekah wahyu turun tu je berat. Siapa kau peluh, nah, siapa kau tertidur Nabi peluh. Nah, tu tekah wahyu turun, peluh. Nah, kalau siapa kau nak naik tahuta tu, huta kena terung. Huta ni rebah, terung. Berat Quran ni. Jadi puak kafir ayat atas, tengok tu. Hak tu penyakit gila babi tu. Allah nauzubillah min zalik. Dia kata ke Nabi. Hak pasal jenis gila, jenis tok sihir, jenis orang pasal jenis guna apa semua, macam-macam kata. Jadi Quran mai ayat kata, kamu wahai Muhammad akan nampak, akan lihat, dan demo tu sendiri hak dok ayat sendiri pun, hak dok ayat kata menggila sungguh tu, akan lihat, akan tahu bi ayyikumul maftun. Siapa sebenarnya orang hak gila sungguh. Nanti tengok. Pentingnya Nabi Muhammad sekali-kali bukan orang gila, bukan orang sesak akal. Nah, hak tu makna al-maftun, maknanya orang gila dah. Yang ke-11 maknanya al-ihraqu bin nar, maknanya bakar ngapi. Bakar ngapi. Fitnah di sini bakar ngapi. Hak ni masuk dengan hak ayat bau ni lah. Bakar ngapi satunya tukai besi ataupun tukai mah tu, tukai mah dia duk bakar mah tu, maknanya tukai besi tu sedang fitnah mah dia, mana bakar ngapi. Tapi dalam Quran ayat kata innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Dalam surah Al-Buruj kan,
innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ada. Jadi sesungguhnya orang yang fitnah orang mukmin dan mukminat, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Maksud fatanu di sini, kita kena ingat molek, kerana kisah ni kisah duk royak cara orang ukhdud, dan mukmin di sini pada asalnya makna orang beriman masa ashabul ukhdud dulu. Maknanya fatanu di sini maknanya orang hak bakar orang mukmin. Kerana raja dia bakar orang mukmin jatuh gitu dalam telaga sore-sore kan dalam cerita ashabul ukhdud. Nah, hak tu maksud fatanu bermakna ahraku, maknanya membakar. Nah, fitnah di sini pada asalnya, pada asal dah makna. Jadi itulah ke-11 apa dia makna dalam fitnah. Apa dia makna fitnah pada malam ini, insya-Allah dah. Jadi kita apabila kita dengar makna fitnah di sini, apa dia, kita kena jadi faham makna luas lah. Lepas dah ni, jangan makna kata sepik sangat lah. Lepas tu kena ke dak ada ayat kata anak kahwin kena petenah ustaz. Tolong doa itu. Kena petenah. Situ tu maknanya makna sikit, adalah makna halus sangat. Bukan makna hak pada asal dak. Nah, makna fitnah di situ maknanya apa? Orang duduk tuduh lah, orang duduk tuduh dia benar tak buat lagi. Benar dia tak buat. Juga boleh dikatakan fitnah. Tak ada masalah, tapi sebahagian makna, bukan makna semua dak. Nah, bukan makna semua dak. Dan fitnah juga boleh guna pada makna hak berlakunya huru-hara besar, kelam kabut, tak tahu hak benar, tak tahu hak bohong, hak al-haq dan al-batil. Fitnah kubra dalam sejarah Nabi ke, dalam sejarah Islam, fitnah yang terbesar sekali lepas pada kenabian, pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah fitnah apa? Fitnah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, pembunuhan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Nah, hak tu dia panggil fitnah besar. Nah, fitnah perang sama-sama sahabat, perang Jamal, perang Siffin, fitnah belaka tu dia panggil fitnah. Maknanya huru-hara dah, insya-Allah. InsyaAllah apa dia ada masa lagi dalam sekitar 10 minit kita main dengan hadis lah. Nah, sekadar masa hadis ni hadis Huzaifah. Hadis Huzaifah bin Al-Yaman. Boleh dia baca juga hadis. Nah, kita main kenal juga Huzaifah. Kita kenal Huzaifah. Kerana hadis ni hadis panjang. Patu hadis yang paling penting sekali. Allah, saya duk tengok dalam syarah ni, ustaz-ustaz tok guru orang-orang Arab ni mari duduk syarah hadis ni panjang. Nah, hadis ni hadis Huzaifah. Nah, kerana apa? Hadis ni ialah hadis kan suntana, perbualan dialog di antara Huzaifah radhiyallahu anhu dengan Nabi sendiri. สอบถามตอบ tapi dia Huzaifah ni seperti mana yang kita tahu sahabat yang paling cerdik sekali, sahabat cerdik, orang wairung patu cerdik. Allahu Rabbi. Dia asalnya beranak Mekah, dia duduk Mekah, beranak Mekah lah dia ni, tapi pok dia tu Al-Yaman ni, Yaman ni pun nama gelar ya, nama gelar. Allah makna saya terlupa dah nama apa dah. Al-Yaman nama gelar dia dah, gelar ayah dia. Jadi dia pada masa belum pada kebangkitan Nabi ni, belum masa jahiliah lagi ni, pok dia ni duk Mekah, nyagi ada buku dengan orang. Dia pergi bunuh orang-orang di dalam Mekah. Balah pasal dia, pok dia masa dulu lagu tu. Nak hari dah cari balah buku orang. Balah pergi bunuh. Bawa bunuh ni balik orang hak kena bunuh tu duduk nak balas dendam. Jadi Pak Huzaifah ni hundur lari pergi duduk di Yasrib di Madinah dah ni. Pergi duduk sekali dengan waris dia. Nah, maknanya buat ikat janji hak tu dikatakan Yamin, maknanya sumpah setia untuk nak apa dia nak bela lah, nak bela pada masa jahiliah dulu. Dia duduk di Madinah di Yasrib, tak ada kelik-kelik. Jadi Huzaifah pun
Beranak setelah itu dia apa pindah gitu pok dia jugalah akhirnya. Nah situ. Tapi akhirnya Al-Yaman ni mari apabila apa dia di antara orang masuk Islam mula-mula lah. Nah, Mus'ab bin Umair pergi duduk dakwah tu dia masuk Islam selalu dah. Mengucap selalu dah. Nah, moga dia duduk kenadah Nabi pada masa dulu, dia mengucap selalu dah. Nah, lepas tu dia pergi ambil anak dia pergi apa dia duduk di Madinah. Jadi siapakah Huzaifah tanyalah, lepas tu aku Rasulullah, aku ni orang Muhajirin ke orang Ansar ni. Nah, nak kata hijrah tak ada hijrah sekali dengan Nabi tak. Dia pergi dulu. Huzaifah ni pergi Madinah dulu gitu pok dia. Pas nak kata orang Ansar, orang Madinah, dia orang Mekah. Nabi kata ikut mu nak jadi orang Ansar, orang apa dia, orang Muhajirin duduk di mu. Mu di antara anta minal muhajir wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Mu ni di antara orang Muhajirin dan Ansar. Dua tamneng lah dia boleh. Boleh kedua. Allah, tak ada lah sahabat boleh dua tamneng. Sahabat lain mana-mana sah ya. Nah itu Muhajirin ke Ansar. Tapi Huzaifah ni boleh kedua-dua. Tapi katanya ada setengah riwayat kata dia tu nak pilih jadi Ansar lagi. Dia nak jadi orang Ansar. Nah, Huzaifah. Cidik tak cidik ni ada satu ketika Umar pada masa pemerintahan Umar lah radhiyallahu anhu, Umar bertanya dengan saing-saing dia, kawan-kawan dia, kalau mu cita-cita mung duduk angin-angin ni mu nak gapo tu. Tiap-tiap orang royak lah angin-angin lagu tu. Nah, nak harta banyak supaya fi sabilillah belaka. Nah, aku nak jadi orang kaya, aku nak jadi orang soleh, aku nak anak soleh, macam-macam lah. Lepas tu orang tanya Umar klik, "Pah mu cita-cita mu nak gapo?" Umar kata, "Atamanna rijalan mithla Abi Ubaidah." Aku bercita-cita supaya aku adanya seorang lelaki, kaum lelaki seperti mana Abu Ubaidah, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, wa Huzaifah bin Al-Yaman, dan Huzaifah bin Yaman. Aku cita-cita aku nak tiga orang ni. Ada orang wi serupa tiga orang ni, astamiluhum fi taatillah. Aku nak guna mereka ini di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dah kalau ada tiga ni. Itulah dia panggil ini, dia apa dia panggil Huzaifah dah. Siapa kepok dia ni dalam perang Uhud. Nah, perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud ni, perang Uhud ni pok dia duduk balik Nabi dah, kerana dia Islam dah. Tapi gu dia ni terbunuh secara tersalah. Dia bunuh duk gamak kau orang kafir, dia bunuh. Nah, Huzaifah pun duk oyak dah, abi duk belang pergi cakap dah, tapi tak ada. Nah, dia bunuh salah. Nah, dia tersalah. Bol pada tu Nabi tahu, Nabi bayar dia. Nah, bayar dia 100 ekor unta bayar. Nah, Huzaifah pun ambil 100 ekor unta tu sedekah fi sabilillah pula, tak ambil. Nah, tak ambil harga apa dia nyawa ayah dia. Nah, ni kelebihan dia lah dah, kelebihan dia. Ada satu peperangan lagi, perang Ahzab. Nah, dia ni semua peperangan kecuali perang Badar dia tak boleh. Allah, perang Badar dia tak masuk, perang mula-mula. Nah, kerana dia pergi musafir lain, tak ada. Nah, tapi pada perang Ahzab ni kita tahu dah, perang Ahzab, perang Khandaq, puak-puak kafir musyrikin mai duduk pakat habis. Dia panggil perang apa Pantamit ni. Pakat habis orang-orang kafir Quraisy ni untuk nak mari serang kota Madinah. Mai duduk likung kota Madinah.